Hingga Raja Haji kata apa? Ada orang Melayu dia kata badan Melayu, hatinya Portugis. Ada orang Melayu badan Melayu, hati Belanda. Ada orang Melayu badan Melayu, hati British. Ada orang Melayu badan Melayu, hati Jepun. Ada orang Melayu badan Melayu, hati komunis. Orang Melayu sanggup menjadi bakwa kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Kayu pukul kayu. Kata orang tua, kayu pukul kayu. Pasal apa? Kalau kepala kapak itu semata-mata nak tumbangkan pokok kayu tak mampu. Ambil dahan dia tu buat hulu. Dengan bantuan hulu kayu ni lah, kapak tu boleh menumbangkan pokok kayu. Orang kapiak saja nak hantam Islam, nak kalak Islam tak boleh lah tuan-tuan. Tapi bila orang Melayu sendiri, orang Islam sendiri sanggup jadi baru ejen kepada orang kapiak, sebab itulah Islam tumbang. Ini sejarah dulu sampai sekarang. Dia guna satu kaedah divide and rule. Dia pecahkan kita, lepas tu dia rule kita. Dia perintah kita, pecah dan perintah. Kita pecah, kita lemah. Yang rugi anak-anak kita. Zuriat kita akan datang, kita mati habis serata. Anak kita yang tinggal, cucu kita. Jangan sampai ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang.